Kau keluar daripada rumah aku. Kau keluar. Aku tak nak kau duduk lagi rumah ni. Tak duduk sini. Tak nak, aku tak nak balik. Jangan halau. Jangan halau. Kau keluar sekarang. Kau dah tak berdaya dah. Hai, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video YouTube Akidus, jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting, 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 ting. Itu sahaja. Hari ni aku nak buat video masak-masak kat rumah Akil nak. Masak-masak kat rumah Akil nak. Kan? Kita geledah semua dekat dapur dia. Ada apa? Kau keluar dari rumah aku sekarang. Apa pasal? Aku nak guna bilik ni. Biarlah, ni kan bilik tetamu. Tak. Sekarang ni aku sakit. So kau sakit? Yelah, aku nak kena ni kuarantin, takut baby sakit. Aki demam. Lepas tu takut berjangkit dengan baby. Yes. Tapi kau nak berjangkit dengan aku ke? Tak nak. Jadi kau keluar. Kiranya kau halau. Okey, video ni tukar dah. So hari ni Akidus buat video Aki Zulkifli halau Akidus. Ya, memang aku nak halau kau sekarang juga. Kau kemas semua. Yang aku rakam kau terus. Biar berjangkit semua ni. Kekurang Akidus kena halau kekurang. Kalau korang nampak tu, bapak tak nampak je lah. Ini sebenarnya bilik baby, tapi baby besar pula yang nak duduk kat sini. Kurang. Alamak. Kau tak ada rumah ke? Kau bukan ada rumah dah? Aku kan datang melawat baby. Melawat sekejap. Ini dah bermalam-malam. Melawat tu kan sekejap-sekejap. Banyak lagi ke baju kau nak duduk sini? 2, 3 udah ulang banyak kali dah. Jangan tunjuk. Tengah lipat sender. Korang tengok bersepah-sepah. Kekurang. Ternampaklah korang. Tak apalah kekurang. Ada baju dia. Dia memang nak pindah rumah terus. Bukannya nak melawat. Aduh, hai. Abang sendiri pun tak boleh. Kedekut. Siapa abang kau? Abang Cik. Abang Cik nak duduk rumah abang Nga. Tak boleh. Tak boleh. Tengok, aku tahu kau keluar rumah ni sebelum kau macam gelap. Kau tak aku Ish, kau ni. Oh, ni saya Leona datang depan. Ish, kau keluar daripada rumah aku. Kau keluar. Aku tak nak kau duduk lagi rumah ni. Tak duduk sini. Cukup. Oh. Tak, Dewi rumah Aceh. Dia pun rumah. Jangan nanti berjangkit pula dengan kemas semua barang-barang kau. Lepas tu aku nak tahu semua katil-katil ni pun kau kemas. Apa yang kau nak tahu? Kau ada bibi kan? Tapi bibi tu bukan kerja dia. Habis bibi kerja apa? Jaga baby. Jangan bibi. Ya, halau pula. Adakah patut abang halau macam Sementara dia mengemas, let's get unboxing with me. Apa yang ada dekat dalam beg Dior Akidus. Beg ni harga dia berapa ribu? 15. 15 ribu je, mahal je korang. Boleh dibeli beg macam ni. Bagi Akid sangat membazir. So korang kalau ada duit banyak juga. Jangan nak membazir. Beli beg macam ni. Kalau kita nak bagi dia berjangkit, kita boleh selek ingot. Kalau boleh jangan ada sentuhan. Kalau boleh jangan ada sentuhan, tapi peduli apa? Tara pam pram. Macam mana nak buka ni? Beg mahal susah. Beg mahal pun tak tahu nak buka. Okey, mari kita tengok duit cash dia ada. Duit wallet pun pakai Dior. Beribu-ribu habis kat sini je. Baik kita simpan duit cash kan, atau beli emas ke. Apa beli Dior semua ni? Apa Dior lah. Okay, so tengok cash dia ada berapa ringgit. Cara pam. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ringgit sahaja. Beg mahal-mahal, dompet mahal-mahal, tapi dekat dalam ni tak ada duit. Apalah. Apa? Ada spek mata. Spek mata dia main sepah kan je macam ni. Kau tak masuk dalam dia punya wallet ke? Habis dia bercala-cala kena jam. Jam pun dia bersepah-sepah kat dalam ni. Jam seiko. Ada seko anak tu baik. Ini jadi unboxing aku punya. Atas dulang motek. Kurang. Sambung berlakon sikit lah. Sekejap. Cepat sambung berlakon rekod ni. Sambung berlakon rekod. Aku cakap sambung berlakon rekod ni. Kau keluar. Tak nak lah. Apa ni kau pasal-pasal aku? Kenapa? Kenapa ni?
Aku dah kena rasuk. Okay. Sama-sama. Nak aku sambung aborsi balik? Ya Allah, aku dah terpijak air ni. Dah lah bilik Aki ni bocor atap dia. Oh, bocor. Sebab tu, apa? Kuban ke apa? sebab tu kejap-kejap air dia terjatuh kat situ. Okay, nak sambung tengok barang Akidos. Ada power bank. Power bank penting lah. Kurang. Kalau beli mahal pun bagus. Ini beli spek mata mahal, jam mahal. Dalam ni duit cash di RM9. Aduh, hai. Itu emergency. Lepas tu ada ini surat kau naik Air Asia zaman bila ni. Tak tunjuk. Tak tunjuk belakang ni je. Nanti macam riak pula. Pergi Langkawi je pun. Pergi Langkawi je. Siap simpan lagi buat kenangan. Bukan selalu pergi melancong. Ambil ni. Dah. Tu siap dah cepatnya kau berambut. Ni masukkan dalam ni. 5 5 kau minit tak je. boleh. Kau tak boleh kena apa? Jam ni tak jam. Kena kau punya spek. Beli baru. Spek cala. Tak nak, aku tak nak balik. Jangan halau. Kau close kan? Betul. Tak nak korang. Okey dah, aku dah penat dah. Abang bijil lah. Dah. Dah aku dah penat dah. Habis dah kena kemas balik ni. Aku tahu kau kemas ni semua habis-habis. Lepas tu, Kau tahu kalau kau tak tahu? kalau aku tak tahu lah. Apa ni lampu ni gelap-gelap ni? Korang tengok ni, korang kena halau korang. Aku baru nak duduk sini sebulan, 2 bulan. Sebab duduk sini best, ada bibi. Ada orang masakkan. Ada orang basuhkan pinggan. Sampai hati dia halau. Kita baru nak buat video masak-masak kat dapur dia kan. At least kita dapat masak Maggi ke. Dapatlah masak. Ini dah halau kita korang. Sampai hati dia korang. Korang nampak tak Akil Zulkifli ni sebenarnya jahat. Yang baiknya Akidos. Ya. Dia ni memang jahat. Zalim. Yang sebenarnya bawang putih tu aku. Walaupun aku pakai merah, aku bawang putih. Bawang merahnya Akil. Tak pasal-pasal aku dah kena balik. Padahal mak aku ada kat sini. Padahal my mother kat sini. Tak nak balik. Aku tak nak balik. Korang macam mana ni? Tak nak balik. Dah lah nak balik daripada ke sini ke rumah aku kat Melaka tu 2 jam setengah. 2 jam setengah korang. Rasanya baru kejap dah sampai sini. Dah kena halau balik aku kan. Percaya pada diri dengan harap. Mak! Aku ngadu kat mak aku. Mak aku pun tak ada kat bilik nak mengadu. Ngadu kat mak tak ada. Mak kat bawah. Mak tengok Netflix dengan bibi. Ngadu kat mak kat bawah. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Sampai hati halau kita. Merajuk aku macam ni. Tak nak aku dah terdatang lagi kat sini. Tak pasal-pasal kena balik mak. Jahat betul. Dah kena halau dah. Nak pergi rumah abang pula. Tak kuasa lah. Cakap sikit mah. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Bibi cakap hai. Hai. Tak nampak. Hai. Hai. Kena halau dah mak. Video 9 minit. Kesian. Tak adalah balik terus. Kejap lagi lah. Kau baru masuk dulu je. Kesian kena halau Bi. Kesian. Baliklah rumah kita yang 1 juta tu Bi. Rumah dia biasa-biasa je nyo. Rumah dah lah biasa je nyo. Lepas tu halau kita pula. Mak tak reti buka kan. Lompat. Ada dia suruh aku lompat.
Dah kena balik aku korang. Tak bermasalah. Malu aku. Mana nak letak muka aku kat jiran ni ha. Mana aku nak letak kemaluan aku ni? Akil ni tak tahu fikir kemaluan aku ke? I'm so sad korang. Guang, dah nak kena balik Guang. Aku pergi rumah abang aku lagi satu Tapi rumah abang aku lagi satu 40 minit juga dari sini. Jauh juga Aku pun dah rindu juga rumah aku kat Melaka tu kan. Aku nak mengadu kat jiran. Hello rumah. Dah mengadu dah. Aku dah cakap I kena hello rumah dah. Sampainya hati buatku tunggu. Wah, luas juga rumah Akil belakang. Tengok ni. Wow. Kita nak marah Akil lah. Jom kita marah Akil. Dia halau-halau aku pula. Duduk di bawah dia. Apa pula kena duduk bawah ni je? Kau punya laptop tu pun dah ambil? Dah ambil dah, laptop dah ambil semua. Dia dah halau dah. Baru nak buat video masak-masak. Dah tak boleh buat video masak-masak dah. Macam tu kita buat video acah-acah masak je lah korang. Korang thumbnail lupa buat. Thumbnail lupa buat lah korang. Thumbnail lupa buat lah. Dah tutup gate ni? Dah tutup buka dah sekejap. Tak apa, buka yang kecil je. Ni nombor 1. Dah. Belum, dia lock. Sekejap. Okey dah. Sekejap. Thumbnail pula lupa buat. Aduh, tak ada thumbnail tak jadi video kita ni buang. Tak jadi. Kalau kena halau juga thumbnail nombor 1. Kita pula thumbnail nombor 1 korang. Tak jadi. Semua aku kena keluar balik. Aduh, serabut dah. Jadi kena halau tak kena halau aku ni. Aduh. Tengok semua nak halau berat ni Tak tentu hara dah aku. Thumbnail juga. Okey tak aku berlakon? Aku pura-pura kat sini lah. Sini lah. Dah nak maghrib ni. Tak baik kat luar lama-lama ni. Kena halau. Korang kalau kesian aku, subscribe, like, comment, turn on notification, okey? Okey korang? Kesianlah kat aku korang. Aku dah tak berdaya dah ni. Aku dah tak berdaya dah. I'm so sad. Last lah. Kita marah Akil, kita end. Assalamualaikum. Tutup jap. Ngah. Dah, keluar. Kau dah get ready untuk berambut. Belum. Sebab thumbnail belum ada. Thumbnail belum. Tak, ada tadi kau. Tapi tak dengkau sekali. Ada. Kau kena Cak. Okey dah. Jangan kalau aku
So sampai situ sajalah video kita kali ni. Siapa yang nak tengok, jangan lupa like dan pegang aku. Jangan lupa like, subscribe, comment and turn on your notification. Ting 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 ting. Itu sahaja. Bye bye semua. Assalamualaikum and ajajaj.